Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya korang semua sihat-sihat je. Okay guys, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto To Blue Vortex chapter yang ke-29. Finally chapter yang sangat dinantikan kita semua dah pun keluar. Guys, korang dah baca ke belum fan translation untuk chapter kali ni? Serius guys, chapter kali ni memang totally full pair of action dan membuatkan kita semua tak senang duduk tau. Sebabnya finally kita akan dapat menyaksikan tahap kekuatan sebenar Boruto menggunakan kekuatan karma selepas time skip. Yelah, kalau sebelum Boruto aktifkan kekuatan karma pun Boruto dah level top tier shinobi, apa lagi bila Boruto manfaatkan kekuatan Otsutsuki Momoshiki yang dia ada? Memang solid lagi lah kan. Selain daripada itu, kita akan dapat menyaksikan juga beberapa karakter turut beraksi bagi untuk berhadapan dengan ancaman Shinju Mamushi. So aku pun dah tak sabar nak borak apa yang bakal berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime Naruto lawa tapi murah, sekarang ni tengah ada harga promo tau. Macam mana nak order? Korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni. Okay, let's go! So, chapter yang ke-29 bermula dengan sambungan selepas dia Boruto telah pun mengaktifkan kekuatan karma. Kita dapat tengok flashback rundingan di antara Boruto dan juga Momoshiki, yang mana kalau kita patah balik dekat chapter yang ke-25, kita dapat tengok Boruto telah pun berjumpa dengan Otsutsuki Momoshiki. Lalu Boruto meminta bantuan dekat Momoshiki untuk kalahkan Jura, dan sebagai ganti Boruto akan serahkan segalanya yang dia ada terhadap Otsutsuki Momoshiki. Jadi bila Boruto dah buat offer macam tu dekat Momoshiki, Momoshiki boleh nampak dengan cukup jelas lah yang Boruto bukannya main-main. Lagipun Momoshiki sekarang ni pun dah tak boleh nak buat apa dah guys. Dia seakan hantu yang menumpang dalam tubuh Boruto je sekarang. Jadi nak tak nak, Momoshiki pun terimalah tawaran Boruto. Cumanya of course lah Momoshiki tahu, walaupun selepas je Momoshiki dah berjaya kalahkan Jura dan take over badan Boruto, Kawaki pasti akan terus je membunuh Momoshiki. Jadi Momoshiki tak akan biarkan benda tu berlaku. Dan Momoshiki sendiri ada cakap, sekali aku berjaya dibebaskan, orang pertama yang aku akan bunuh adalah Kawaki. Dan lepas dari itu kelihatan kekuatan karma terus je bangkit dekat tubuh Boruto. Lalu Momoshiki terus je cakap dekat Boruto, aku tak akan ambil masa untuk berfikir. Kau gunalah kekuatan karma dan seluruh kekuatan yang aku ada sesuka hati kau. Tapi kau jangan lupa, kita berdua dah ada perjanjian. Dan lepas dari itu, babak beralih semula dekat situasi semasa, yang mana kita dapat tengok selepas je Boruto telah pun mengaktifkan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan Shinju Mamushi. Tahap kekuatan Boruto sekarang ni memang another level guys. Kekuatan Boruto sekarang ni seakan sukar untuk dihalang, dengan Boruto dengan mudah je telah menewaskan satu tubuh daripada Mamushi yang cuba untuk menyerang Boruto dengan menggunakan serangan Rasengan. Lalu Mamushi tak berhenti macam tu je guys. Mamushi terus je berpecah menjadi lagi banyak, tapi Boruto seakan tak ada masalah pun untuk handle ancaman Mamushi ni. Boruto terus je melemparkan shuriken ke arah mata Mamushi. Lalu Boruto terus je menewaskan kesemua tubuh Mamushi yang ada dekat sana. Dan apa yang lagi mengejutkan guys, tak lama lepas tu Shikamaru terus je bagi arahan dekat Boruto yang masih ada lagi klon Mamushi yang berhampiran dekat sana. Lalu Boruto pun tak tunggu apa, Boruto terus je mengaktifkan kekuatan mata Byakugan milik Otsutsuki Momoshiki untuk mengesan keberadaan 3 lagi tubuh Mamushi yang berada di sebelah bangunan Boruto. Dan Boruto telah menggunakan teknik Hiraishi no Jutsu untuk muncul kat sana, dan Boruto telah menewaskan 3 lagi tubuh Mamushi menggunakan satu serangan yang cukup padu, iaitu Dama Rasengan. So lepas dari itu, tiba-tiba Inojin dapat detect lagi keberadaan tubuh Mamushi yang lain telah muncul dekat area C dan kawasan selatan juga. Lalu Shikamaru terus mengarahkan tim 10 bersiap sedia untuk bertindak, dan Boruto juga perlu bertindak segera untuk menewaskan seberapa banyak yang boleh. Jadi bawa beralih situasi dekat tempat lain pula, yang mana kelihatan jumlah tubuh Mamushi sekarang ni makin bertambah banyak, tapi dalam masa yang sama tubuh Mamushi juga makin berkurang disebabkan
dengan ketangkasan Boruto. Jadi dekat kawasan lain pula kelihatan masih tak ada lagi karakter yang muncul untuk menewaskan Mamushi. Tapi secara tiba-tiba tubuh Mamushi yang ada dekat sana telah pun dikejutkan dengan mereka telah diserang oleh seseorang, dan orang tu adalah Kawaki yang telah muncul dekat area C. Jadi bila Kawaki dah muncul dekat sana, Mamushi pun apa lagi kan, dia lagi koyak lah bila nampak satu lagi Otsutsuki yang muncul kat sana. Lalu Mamushi terus dia bertindak dengan berpecah makin banyak untuk menyerang Kawaki. Tapi kita dapat tengoklah tahap kekuatan Kawaki sekarang ni pun memang padu guys. Kawaki dengan mudah je telah menewaskan kesemua Mamushi yang cuba untuk menyerang beliau menggunakan kekuatan monster yang dia ada. Malah ada satu part tu waktu Mamushi cuba untuk menyerang Kawaki daripada belakang, tiba-tiba Kawaki terus je kecilkan tubuh beliau, lalu Kawaki tak teragak untuk menyerang Mamushi menggunakan rod hitam tepat dekat mata Mamushi, dan Kawaki juga turut mengeluarkan tongkat rod hitam menandakan Kawaki memang betul-betul serius nak mengalahkan kesemua tubuh Mamushi yang ada dekat sana. So kita dapat tengoklah dua Otsutsuki ni memang tak ada masalah langsung untuk handle ancaman Mamushi. Cumanya jumlah bilangan Mamushi tak habis macam tu je guys. Malah apa yang lebih mengejutkan, jumlah klon Mamushi ni seakan tak ada pengakhiran. Jadi tak lama kemudian babak beralih pula situasi dekat tempat soal siasat Mitsuki, yang mana kelihatan Lord Kobo ni seakan dah mula curiga kalau orang yang bertanggungjawab telah melepaskan Boruto daripada tahanan berkemungkinan orang tu adalah Hokage yang ke-8, dan berita berkaitan pasal ancaman Mamushi telah pun muncul dekat Konoha dah sampai dekat Sai. Jadi disebabkan hal tu, Shikamaru pun mintalah Sai buat something untuk melepaskan Mitsuki segera, sebabnya kekuatan Mitsuki ni memang sangat diperlukan bagi untuk berhadapan dengan ancaman Mamushi. Seringkas part ni aku laju-lajukan sikit tau, sebabnya bagi aku part ni tak adalah penting sangat pun. Jadi bagi untuk mengelak Hokage yang ke-8 kena tuduh belot sebab dia bertanggungjawab melepaskan pengkhianat iaitu Boruto, jadi Konohamaru pun take action lah dengan dia cakap sebenarnya dialah orang yang bertanggungjawab yang telah menyebabkan Boruto berjaya melepaskan diri. Konohamaru ada cakap dia ada buat silly mistake ataupun dia cuai lah dengan Konohamaru terlupa nak letak password dekat gari Boruto tu, dan menyebabkan Boruto terlepas daripada tahanan mereka. Cumanya Lord Kobo ni tak bodoh pun guys. Dia ada cakap lah, kau ingat aku percaya ke apa yang kau cakap ni? Baik kau jujur je siapa sebenarnya yang kau tengah cover sekarang ni. So kita berbalik semula dekat tempat pertarungan, yang mana jumlah bilangan Mamushi sekarang ni dah lebih dari 50 tau. Walaupun ancaman Mamushi ni seakan tak ada masalah terhadap Boruto dengan Kawaki, tapi dengan jumlah bilangan yang Mamushi ada sekarang ni bukannya satu benda yang mudah tau untuk diorang handle. Jadi tim 10 Boruto dengan Kawaki pun diorang terus je bergegas untuk pergi ke tempat yang ada Mamushi. Jadi salah satu tempat yang ada Mamushi tu, tanpa disangka Uzumaki Himawari juga turut berada dekat sana, dan beliau terus je bertindak menggunakan kekuatan Kurama untuk berhadapan dengan Mamushi. Tapi tak lama kemudian tim 10 tiba dekat tempat Himawari berada. Lalu Shikadai terus je menggunakan satu jutsu yang cukup unik dan kita tak pernah tengok pun Shikamaru pernah gunakan sebelum ni, yang mana Shikadai telah menggunakan satu teknik iaitu Nagiami Kage Shibari no Jutsu untuk menahan 4 bilangan Mamushi. Lalu Shikadai seakan mampu untuk menarik Mamushi gunakan jutsu tersebut dan telah menghasilkan serangan combo yang cukup menarik bersama dengan Chocho untuk menewaskan 4 Mamushi yang ada dekat sana. Dan di hujung chapter guys, kita dapat tengok keadaan yang berlaku sekarang ni akibat serangan daripada Mamushi seakan berjaya dikawal berkat daripada kemampuan Inojin juga, tapi kelihatan reaksi Kashinkoji seakan tak gembira dan mungkin akan ada sesuatu yang berlaku tak lama lagi, dan chapter 29 pun habis macam tu je. Gila guys, semua karakter sekarang ni tengah all out tau untuk fight dengan Mamushi. Tapi apa yang aku perasan untuk dalam chapter kali ni, Sarada masih lagi belum bertindak. Mungkin untuk dalam chapter akan datang kita akan dapat tengok tim 7 akan kembali beraksi. Tapi Boruto dengan Kawaki dalam chapter kali ni memang tak relax guys. Tahap kekuatan diorang sekarang ni memang another level. Cumanya aku lagi excited kalau Kawaki dapat aktifkan kekuatan karma ke satu level yang lain, yang mana tanduk Otsutsuki Shiki akan keluar dekat kepala si Kawaki tu. Kalau benda ni jadi, lagilah membuatkan chapter-chapter akan datang bertambah lagi hype kan. Dan chapter 29 ni merupakan penutup untuk manga Boruto 2 Blue Vortex pada tahun 2025. So apa pendapat korang untuk chapter kali ni? Komen dekat bawah.